tanggapan-tanggapan sneaker yang lain mengatakan bahawa kalau kata Haji Zainal balik sekali dia nak jual buku. Bukan. Haji Zainal dah jual buku bermula daripada sebelum lagi adanya perang 7 Oktober, sebelum adanya lagi apa-apa berkaitan dengan sumut dan sebagainya lah. Pintasan yang dilaksanakan adalah 1000 kilometer daripada pantai Gaza ataupun daripada perairan antarabangsa. Ini adalah kita menceroboh perairan antarabangsa. Seperti bahawa memang sah Haji Zainal ditahan dan serta seluruh kru yang berada di bawah kapal Arkam 3 itu ditahan dan dibawa ke digunakan istilah dicolek. Bermaksud mereka berada di bawah perairan Greece lagi. Berkemungkinan Israel bekerjasama dengan negara Greece sebab negara Greece mempunyai sokongan bersama dengan negara haram Israel ini adalah Haji Zainal tak makan pun mana-mana dana daripada ahli politik seperti mana yang tanggapan pihak-pihak lain yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Syukur kehadrat ilahi. Kita di ZRA Stream di studio di Bandar Seri Permaisuri. Kita bersiaran hari ini pada tarikh 30 hari bulan April 2026 bersamaan dengan 12 Zulkaidah 1447 Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan, kini kita telah tamat pada bulan April, masuk ke bulan Mei dan seterusnya kita akan pergi kepada pertengahan tahun 2026. Dah tak lambat dah. Untuk pemakluman tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan tengok dalam update kebanyakan yang naik di media sosial ataupun yang ada di portal-portal berita, itulah update juga yang berada pada ZRA Stream, yang berada pada saya. Bermakna kata segala maklumat juga kami dapat hanya melalui portal-portal dan berita yang ada pada media sosial dan juga adalah daripada 2-3 orang pihak yang berada di dalam organizer, terutamanya MAPI menghubungi Ilham untuk menyatakan dan juga memberi pengesahan bahawa Haji Zainal telah ditahan. Jadi untuk makluman tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan banyak baca di media sosial, yang naik di media sosial, itu adalah update very straightforward. Sekitar pukul 1 tengah hari waktu Malaysia, hampir 22 buah kapal yang datang daripada delegasi Barcelona bercampur dengan delegasi ataupun tim yang datang daripada Itali, sekitar 58 buah bot telah ditahan di perairan Greece. Dan juga pintasan yang dilaksanakan oleh negara haram IDF, negara haram Israel ataupun tentera Zionis ini adalah 1000 kilometer daripada pantai Gaza ataupun daripada perairan antarabangsa. Ini adalah kita lihat seperti mana yang banyak portal berita menjelaskan bahawa pintasan yang dilaksanakan oleh negara haram Israel ini adalah menceroboh perairan antarabangsa. Seperti biasa kalau kata kita lihat apa yang dilaksanakan pada Sumut 1.0 itu, mereka akan bawa Haji Zainal pergi ke pelabuhan yang berada di Ashdod. Kemudian di Ashdod mereka akan melaksanakan proses perundangan. Kemudian mereka akan terus bawa Haji Zainal ke penjara di sebelah tebing barat. Kemudian apabila proses perundangan dilaksanakan, proses diplomatik dilaksanakan, sebab kalau kata pihak lawyer yang berada di bahagian tebing barat ataupun yang berada di tanah Israel, tetapi mereka pihak lawyer, firm lawyer daripada Arab Palestin, mereka adalah nama lawyer firm tersebut adalah, jadi tim-tim yang lawyer firm ni akan berurusan dari sudut perundangan untuk mengeluarkan dan juga memastikan seluruh tahanan terutama Haji Zainal berada dalam keadaan dilindungi dari sudut perundangan. Dan kemudian pihak diplomatik akan memainkan peranan. Kalau kata sama pattern ni, saya yakin pattern ni akan sama dengan Sumut 1.0, bila mana PMX akan minta kerjasama daripada Turki. Delegasi diplomatik Turki akan menekan negara haram Israel untuk mengeluarkan seluruh tahanan yang berada di bawah kempen Global Sumut Flotilla 2.0 ini. Jadi kalau kata kita lihat Haji Zainal berada di dalam kapal Arkam 3 ataupun Al-Fallujah, di mana dalam situ ada warga negara, kita lihat ada warga negara Australia, Jerman, ada Ireland, ada Malaysia Haji Zainal, dan juga ada last kali kita lihat itu adalah British ataupun United Kingdom. Jadi 5 daripada pelayar yang berada di dalam kapal Arkam 3 telah dipintas dan juga ditahan.
Haji merupakan salah seorang pelayar ataupun partisipan Malaysia yang ke-10 telah ditahan di dalam pelayaran Global Sumut 2.0 ni. Kami juga tidak mendapat maklumat yang lebih detail ke mana haji dibawa, bagaimana proses itu dilaksanakan dan juga seterusnya bila juga haji akan keluar ataupun bebas. Kami hanya dapat maklumat apa yang tuan-tuan dapat, kami itulah yang kami dapat. Bermakna kata proses ini sangat straightforward dan juga media tak dapat cover sampai ke pintu immigration Negara Haram Israel. Jadi kita akan tunggu apa yang akan dikeluarkan oleh lawyer Arab Palestin yang berada di sana untuk memaklumkan kepada pihak organizer, terutamanya MAPIM, dan MAPIM akan direct contact Ilham serta seluruh ahli keluarga haji. So dari masa ke semasa kita akan pantau dan saya akan umumkan kepada tuan-tuan. Selebihnya kita akan doakan semoga seluruh partisipan yang ditahan dipermudahkan segala urusan. Ini adalah tindakan Negara Haram Israel yang sangat liar saya rasa. Sebab penahanan ni lebih daripada 1000 km, belum masuk lagi kepada perairan zon kuning pun. Bermaksud mereka berada di bawah perairan Greece lagi. Jadi itu yang saya, kalau kata kita nak main teori konspirasi, dia akan pergi kepada berkemungkinan Israel bekerjasama dengan negara Greece. Sebab negara Greece mempunyai sokongan bersama dengan Negara Haram Israel ini adalah hubungan yang sangat rapat di antara kedua negara tersebut. Tetapi saya tak mau pergi kepada situ, saya nak pergi kepada corak seperti mana pattern yang Sumut 1.0 berlangsung, iaitu tentera haram Zionis datang daripada Ashdod, mereka punya perairan, keluar sampai kepada lepas zon kuning ataupun perairan Greece, pintas seluruh kapal, seluruh bot yang ada. Kemudian mereka tarik, bawa sampai ke pelabuhan Ashdod, clear immigration dan juga buat penahanan di situ, kemudian tempatkan di penjara di tebing barat. So seperti mana yang berlaku pada Sumut 1.0 tersebut. So ini adalah straightforward seperti mana yang saya sebut. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Saya yakin insya-Allah dalam masa terdekat kita doakan semoga Haji Zainal dan seluruh partisipan yang ditahan, seluruh warga negara Malaysia, 10 orang warga negara Malaysia yang turut serta dalam pelayaran ini, dan juga partisipan-partisipan lain akan dibebaskan, dan juga akan terus menyampaikan yang apa disebut sebagai break the silence, untuk kita terus menyedarkan diri kita, menyedarkan seluruh masyarakat tentang apa yang berlaku terhadap kekejaman Negara Haram Israel. Baik tuan-tuan, saya tak mau pergi dengan lebih lanjut. Apa yang berlaku. Seperti mana yang saya dua tiga kali repeatable ni, sebab makluman kami tak dapat dengan lebih detail. Kalau kata dibawa ke mana, apa terjadi pada sekarang keadaan haji, kami tak dapat dengan lebih detail. Kalau kata ada maklumat dengan lebih detail, saya akan on live untuk esok ataupun lusa. Tetapi saya yakin untuk dalam tempoh masa 1 ke 2 hari sekarang, maklumat sangat sukar untuk didapati daripada mana-mana pihak media pun. Sebab seperti mana yang saya sebut, media takkan berada di pintu immigration ataupun pelabuhan Ashdod yang partisipan semua akan ditarik ke situ. Sebab itu adalah kawasan larangan Israel. Israel berada di situ dan kawalan sangat ketat. Kalaupun muncul video, itu adalah muncul video daripada Negara Haram Israel sendiri. Seperti mana kalau kita lihat 1.0 punya Sumut dulu kan, bila sampai semua pelayar yang ditahan dibawa ke Ashdod. Kemudian ada satu video Itamar Ben-Gvir sampai kat situ. Dan juga media Israel publish video tersebut mengatakan bahawa pelayar-pelayar yang ditahan di bawah Global Sumut Flotilla 1.0 tersebut adalah dianggap sebagai teroris masuk tanpa izin dan juga membuat onar dan membuat kacau di perairan Israel. Mereka akan tahan dan kenakan tindakan. Itu adalah video yang datang daripada Negara Haram Israel. Saya yakin dalam 2 ke 3 hari ataupun 1 ke 2 hari yang dalam masa terdekat ini, pihak IDF ataupun pihak Israel, terutamanya dia punya kepala Itamar Ben-Gvir, Menteri Dalam Negeri, akan membuat satu video provoke mengatakan bahawa usaha yang dilaksanakan oleh Global Sumut Flotilla 2.0 ni ataupun mana-mana negara lain yang ingin masuk buat kacau di bawah perairan mereka, mereka akan pintas, mereka akan tangkap dan mereka akan kenakan tindakan sebagai tindakan teroris kepada semua pelayar-pelayar ini. Ini apa yang berlaku pada 1.0. Untuk 2.0 ni saya tak berani bagi satu spekulasi, saya tak berani bagi satu statement yang confirm, sebab saya takut nanti tiba-tiba akan ada perubahan di antara tekanan perundangan, di antara tekanan diplomatik yang bermain bersama dengan
pelbagai tindakan NGO lain dan ahli perundangan lain bahawa Israel akan mengubah benda ini, dan juga mungkin kali kedua ni tahanan ini dilaksanakan adalah mungkin juga saya yakin mereka akan silent dan juga senyap sepenuhnya. Dan juga kalau kata ada update nanti barulah kita akan muncul dalam live ni, dan juga mungkin kita akan buat posting dalam sudut penulisan dan juga publish di Facebook ZRA Stream. InsyaAllah, terima kasih semua yang mendoakan. Ramai yang masuk ni mungkin semua menanti perkabaran tentang Haji Zainal. Seperti mana yang saya sebut, saya tak dapat dengar lebih detail bagaimana keadaan Haji Zainal selepas ditahan. Sebab ada satu mesej ke dua mesej yang sampai daripada pihak organizer. Kalau kata sebelum ni waktu 1.0 dulu ada pihak lawyer daripada lawyer tersebut daripada Eropah call saya waktu 1.0 dulu, bagi tahu untuk buat preparation dalam kepada ahli-ahli keluarga lah bahawa Haji ditahan, pengesahan bahawa Haji ditahan. Tetapi kali ini mesej yang sampai kepada Ilham adalah straightforward daripada organizer Malaysia, iaitu MAPIM, mengatakan bahawa memang sah Haji Zainal ditahan dan serta seluruh kru yang berada di bawah kapal Arkam 3 itu ditahan dan dibawa ke digunakan istilah dicolek. Tetapi saya yakin mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod, di mana immigration Israel akan clear semua peserta-peserta tersebut. Seperti biasa juga, seluruh barangan yang dibawa, seluruh barang-barang peribadi juga yang dibawa akan dirampas dan disemak untuk mengelakkan bahawa pihak yang datang dalam sudut kempen kemanusiaan Global Sumut Flotilla ni tidak membawa apa-apa senjata. Itu adalah standard checking daripada immigration Israel, dan mereka akan buat provokasi dan juga publish video tersebut mengatakan bahawa tindakan ini adalah tindakan yang sia-sia. Ini adalah apa yang Israel mainkan dalam sudut naratif untuk mengatakan bahawa mereka masih mengekalkan kuasa mereka mengawal seluruh perairan, mengawal seluruh daratan negara haram mereka itu. Tetapi dari sudut kemanusiaan, dari sudut protes, dari sudut suara kita sebagai suara Muslim dan juga sebagai suara yang membawa isu kemanusiaan di ZRA Stream ni, Haji Zainal akan terus, kalaupun dia ditahan lama, saya juga akan bawa ahli-ahli yang berada di sini daripada tekanan sudut kemanusiaan, kita akan berikan di sini. Terutamanya saya akan minta Tuan Haji Nasai live stream di sini dengan saya untuk kita nyatakan dan untuk kita terus mengangkat suara Palestin sebagai satu entiti yang patut kita lihat tindakan dan juga kekejaman yang dilaksanakan oleh negara haram Israel, insya-Allah. Ada rekod tuan. Ada rekod macam Tuan Haji ZRA kena tangkap banyak kali, pihak Israel ada rekod peserta-peserta yang akan datang, ada rekod. That's why kalau kata menurut Haji Zainal waktu 1.0 Sumut hari itu tempoh lalu, kalau ketika ditahan, setiap peserta yang ditahan disediakan satu lawyer. Lawyer tersebut yang saya sebut, nama lawyer tersebut adalah mereka ini Arab Palestin, mereka ini base mereka di negara haram Israel. Jadi mereka punya tugas dekat sini, mereka sudah liaise bersama dengan sentra dan juga dan juga ahli-ahli perundangan yang berada dalam steering committee untuk Global Sumut Flotilla ni. Jadi mereka akan urus semua peserta yang ditangkap, mereka akan berada di sebelah Haji Zainal dan seluruh peserta lain. Jika apa yang disoal siasat oleh tentera haram Israel, persetujuan yang akan datang untuk menjawab adalah daripada lawyer tersebut. Jadi kalaupun ada rekod, kalaupun tindakan soalan provokatif ataupun apa-apa tindakan yang akan dilaksanakan oleh negara haram Israel terhadap peserta yang ditahan, semua akan datang dan juga ditapis melalui perundangan lawyer-lawyer yang ada di sana. Terutama yang saya sebut lawyer daripada adalah Arab Palestinian itu. Jadi insya-Allah kita harapkan semua semoga dipermudahkan urusan dan lawyer-lawyer tersebut akan memainkan peranan yang besar untuk mereka cuba dan juga sedaya upaya untuk membebaskan seluruh peserta yang ditahan ini. Tuan Haji kena tangkap banyak kali, diorang kepung secara rawak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah sikit sebanyak update yang saya boleh buat, sebab seperti mana yang saya bagi tahu lah, saya tak dapat betul-betul dengan lebih detail apa yang akan berlaku dan apa yang akan berlaku seterusnya. So kita pun terima maklumat dan banyak membaca daripada portal-portal berita. Saya lihat TV Al-Hijrah yang keluarkan pertama penahanan daripada Haji Zainal. Kemudian Haji Zainal punya video SOS dan seluruh peserta daripada Malaysia telah dikeluarkan.
Seperti mana yang tuan-tuan lihat di media sosial, itulah berita yang juga kami dapat dan itulah maklumat yang lebih detail yang kami dapat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh portal-portal yang menaikkan berita berkaitan dengan penangkapan Haji Zainal ni. Untuk disclaimer daripada ZRA Stream, kita kena ingat bahawa usaha ini adalah usaha untuk bukan kita nak melihat ahli peserta yang ditangkap ataupun jika mereka dibebaskan dibawa balik ke Malaysia, adalah untuk kita menyanjung mereka seperti hero. Ini tuntutan yang juga Haji tak setuju dan Haji tak terima. Haji Zainal sendiri tak setuju dengan benda ni. Apa yang kita nak lebih lihat dari sudut jauh big picture-nya adalah kita nak melihat kekejaman negara haram Israel dan juga kejahatan US dan Israel itu sendiri dalam melaksanakan tindakan genosida. Kita tidak akan berhenti untuk bercakap soal nasib rakyat Palestin itu sendiri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya yang untuk Abang Zainuri, kapal haji dah ditunda ke Ashdod ke? Kalau kata macam saya sebut tadi, kita buat presiden case ataupun rujukan daripada sumut 1.0 tersebut, saya yakin kapal haji akan ditunda. Tetapi untuk kalau kata nak sentuh bahagian teori konspirasi ni, saya tak berani nak sebut lah. Takut dia ada, IDF ada pakatan dengan Greece sebab berada di bawah perairan Greece. So mungkin kapal itu dibawa ke Greece ke ataupun dia soal siasat oleh di Greece ke, saya tak pasti itu sebab kami tak dapat apa-apa maklumat. Cuma saya tak mau buat teori konspirasi, saya rujuk kepada presiden kes waktu sumut 1 tu, mereka akan ditarik dan dibawa ke Ashdod, kemudian dibuat clearance daripada immigration negara haram Israel lah, ditempatkan di Ashdod, kemudian akan dibawa ke penjara tebing barat dan juga akan dikawal oleh tentera haram IDF. Itu apa yang saya boleh nyatakan di sini. Sebab maklumat lanjut kita tak dapat untuk Abang Zainuri. Maklumat lanjut satu pun saya tak dapat. Hanya mesej pengesahan ataupun confirmation daripada organizer bahawa haji ditangkap, itu ada. Selebihnya tak ada. Mengatakan bahawa tindakan lanjut yang datang apabila ditangkap, dijangka keluar bila pun tak diberitahu. Sama seperti sumut 1.0 sebelum ni, tak bagi tahu juga kalaupun haji ditangkap dan juga akan dibebaskan bila. Cuma pergerakan waktu sumut 1.0 tu clear. Bermaksud mereka dipintas di zon merah di bawah dalam 350 km daripada perairan pantai Gaza, dibawa ke Ashdod, kemudian daripada Ashdod ditempatkan di West Bank, kemudian mereka akan clear daripada situ. Tekanan daripada sudut perundangan dan diplomatik dimainkan peranan besar daripada Turki, bebas semua peserta. Untuk 2.0 ni saya tak pasti macam mana dia punya rentak dan juga macam mana dia punya KPI untuk proses pembebasan ataupun proses penangkapan seluruh peserta ni. Ada kapal yang masih meneruskan pelayaran. Kalau kita lihat tadi sekitar pukul 8 malam tadi saya tengok CEO kapal 7.30 malam sampai 8 malam CEO kapal masih berada di dalam pelayaran, berada di atas boat dan juga buat live. So saya tak pasti ada beberapa boat lagi yang masih belum dipintas. Kemudian sampai ke mana mereka akan masuk dan juga akan dipintas. So kita akan nantikan juga. Kalau kata mereka juga akan dipintas, bermakna kata untuk pattern kali ini Israel bertindak sangat luar biasa lah, sebab dia dah keluar sampai 1000 km dan juga perairan yang dia berada ni adalah perairan antarabangsa, bukan perairan di bawah kawalan mereka. InsyaAllah kita doakan semoga ZRA dan yang lain harus dilepaskan segera. Terima kasih kepada tuan-tuan yang mendoakan, yang masuk di ruangan komen, yang terus mendoakan, yang terus support seluruh peserta, bukan saja Haji Zainal. Seperti mana yang saya disclaimer, seperti mana yang Haji Zainal juga selalu cakap dalam live dia, adalah untuk melihat mereka ni sebagai hero, tidak sama sekali. Usaha ini bukanlah nak dilihat sebagai hero. Usaha ini adalah untuk mengangkat nasib rakyat Palestin supaya sentiasa kita semua dekat dengan apa tindakan negara haram Israel laksanakan aktiviti genosida tersebut, dan juga melihat kekejaman negara haram Israel. Kalaupun kita datang melalui arah laut, kalaupun kita datang melalui arah darat, dengan satu nilai yang kita bawa, iaitu memberi makan dan juga membawa barang dan bantuan, juga akan dipintas dan disekat oleh negara haram Israel. Ini adalah tindakan yang mereka laksanakan daripada turun-temurun lagi. Mereka menganggap tindakan ini sebagai weapon tools mereka untuk menyekat bantuan makanan kepada seluruh
rakyat Gaza terutamanya sekarang ni. Ya, bot CEO kapal dia guna teknik untuk mereka tingkatkan knot kapal ataupun kelajuan kapal mereka untuk elok dipintas. InsyaAllah, amin. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sentiasa mendoakan. Saya rasa itu sahaja update ringkas yang saya boleh nyatakan kepada tuan-tuan daripada sudut kami di ZRA Stream di studio. Apa makluman yang kami dapat tak banyak, sangat very straightforward, dan juga malah kami mendapat dan juga mengutip maklumat daripada portal-portal berita yang ada. Juga wartawan-wartawan yang menghubungi Ilham, yang menghubungi Abang Noah, juga kami nyatakan kepada mereka kami tak dapat nyatakan maklumat dengan lebih detail. Kalaupun macam Ilham ataupun seluruh keluarga ZRA WhatsApp Haji Zainal dah satu tik, saya yakin mereka telah buangkan mereka punya telefon ke dalam laut untuk... Nah, ya betul, ada drone. Saya tengok sebelum penangkapan Haji, seluruh bot yang berada di bawah perairan Greece tu ada drone ikut. Zon kuning pun tak masuk lagi, betul. 1000 km tu, puan bayangkan 1000 km masih sangat jauh lagi. Dia dah lepas daripada perairan Turki, dia dah berada di bawah perairan Greece, kemudian dia tahan kat situ. Kemudian proses untuk dia bawa balik dan heret bot-bot tersebut, tuan-tuan bayangkan lah, sangat. Saya rasa kalaupun dia tak heret kan, perjalanan untuk daripada Greece ke Israel tu makan masa yang sangat lama lah, 2 ke 3 hari untuk mereka sampai. Sebab bot yang mereka naik ni semua adalah bot yang not kecil ataupun kelajuan yang sangat minimum. Kalau ikut pattern 1.0 dulu, dia tahan, dia datang pintas, dia masuk, dia buat checking di dalam bot ada apa, IDF lah. Kemudian semua telefon dilepaskan di dalam laut ataupun dibuang. Daripada situ barulah bot tersebut diminta digerakkan sendiri di bawah pengawasan IDF. Mereka akan datang dengan satu Navy ship mereka yang sangat besar. Kemudian di bawah Navy ship yang sangat besar tu, mereka akan keluarkan beberapa bot kecil. IDF akan turun dengan bot kecil kemudian menghampiri seluruh bot-bot peserta ni. Saya rasa diguna teknik yang sama. Ya, sangat awal untuk kali ni. Kali ni sangat cepat. Seluruh peserta tak dapat buat persiapan. Hanya yang ada kita lihat sekarang ni CEO kapal je lah. CEO kapal je lah yang ada sekarang ni untuk dia teruskan update, sebab dia lah yang berada di dalam pelayaran lagi. CEO kapal. So sebab tu saya kata kalau nak dapat detail, kalau CEO kapal on live, tuan-tuan dan puan boleh kutip segala maklumat apa yang CEO kapal brief di dalam live dia tu. Untuk bot yang kena pintas sekarang ni, saya rasa lebih daripada 22 bot dah. Waktu satu tengah hari tu dah hampir 22 buah bot telah dipintas. Ya, itulah konsep IDF. Sama macam Global 1.0 dulu. Mereka perhati dulu, masuk Ricky dengan drone. Kemudian daripada drone baru mereka gerakkan seluruh tentera mereka untuk tahan. Dari dulu lagi, saya rasa perairan Greece ni dari sebelum dari 1.0 lagi. Waktu Global Sumut 1.0, delegasi semua masuk di bawah perairan Greece, dah ada pemantauan drone daripada negara haram IDF. That's why kalau kata kita lihat macam saya sebut, dan juga saya tak mau mengesahkan benda ni, bahawa Greece memang berhubungan rapat dengan negara haram Israel. Jadi tak mustahil kalau kata drone-drone tersebut digerakkan di bawah tanah Greece untuk pantau segala pergerakan yang datang daripada Global Sumut Flotilla ni. Dan juga tak mustahil kalaupun mereka dipintas, Haji Zainal semua dipintas di bawah perairan Greece ataupun di darat Greece untuk mereka disoal siasat dan sebagainya. Ya, macam ada something yang tricky lah kat sini. Saya nak sebut konspirasi pun benda ni saya rasa macam benda yang tricky lah. Benda yang tricky di antara jarak penahanan, jarak pintasan, kemudian di antara perairan kepada perairan. Bermakna kata perairan yang ditahan ni adalah bukan di bawah perairan negara haram Israel. Dan juga segala maklumat yang datang daripada organizer kita disembunyikan dan juga tidak dapat
terus maklumat, bermakna kata organizer pun tak bersedia daripada sudut untuk teori konspirasi. Mungkin dalam booth ada ejen Mossad, saya tak pasti itu saya tak mau pergi lebih sampai ke tahap tu. Yang lain dah sampai pulau belum? Gerita tak ikut. Satgi kalau Haji tahu, Haji marah saya. Itu je lah tuan-tuan dan puan, sikit sebanyak update ringkas yang kita boleh jelaskan kepada tuan-tuan. Saya akan usaha untuk Haji Nasai live dalam hari Selasa ke ataupun hari Rabu next week, sebab Haji Nasai masih berada di China. Saya rasa dia pulang pada weekend ni, sebab saya WhatsApp dia untuk dia datang weekend ni ikutkan hari ni. Tapi dia dah bagi tahu yang dia sampai ke Malaysia next week, weekend ni, baru kita akan on live bersama dengan dia. So daripada situ saya akan tanya pelbagai soalan lah untuk kita lihat dari sudut geopolitik yang juga kita dah tinggal lama, yang juga Haji Zainal dah tinggal lama, sebab Haji Zainal fokus daripada perspektif kempen global sumut ni. Saya nak tengok, minta Haji Nasai jelaskan, dan video tersebut kita akan load di YouTube untuk tatapan umum, untuk mendapat informasi apa yang berlaku di antara Iran, US, Israel, di antara Israel dengan Lebanon, dan juga apa yang telah dilaksanakan oleh UAE dalam keluarnya UAE daripada senarai daripada OPEC, tubuhan OPEC ni. Adakah ia akan memberi impak dan kesan kepada seluruh keadaan geopolitik Timur Tengah ni, terutamanya dari sudut perdagangan minyak lah kalau kata UAE keluar daripada OPEC. Ikut jangkaan daripada Greece dah tak lama, 3 ke 4 hari. Situasi Tuan Haji seperti mana yang untuk Abang Solehin, seperti mana yang Abang Solehin baca di mana-mana artikel yang ada dalam media sosial ni, samalah. Sebab kami tak dapat maklumat dengan lebih detail. Untuk darat, kalau kata ikutkan apa yang Haji bagi tahu, dalam dia akan balik daripada Sumut, kemudian Jun. Ini sebelum Haji terbang untuk Sumut ni. Haji bagi tahu dia balik daripada laut ataupun daripada Sumut 2.0 ni, dia akan pergi semula untuk mengikuti kempen yang dilaksanakan oleh organizer Sumut juga, salah satu partisipannya, untuk pergi mengikut di bawah jalan darat sampai ke pintu sempadan Rafah untuk menghantar beribu tan makanan. Jun nanti. Kalau kata bot yang ada sekarang, iaitu bot CEO kapal Harroks dan sebagainya, ada kemungkinan lah mereka akan dipintas. Ada kemungkinan lah kalau kata Israel dah pintas tim pertama ni, of course yang masuk nanti Israel mesti akan pintas juga. Saya rasa by right 24 hours lagi lah bot CEO kapal akan dipintas lah. Kalau kata kita lihat balik nanti sekitar pukul 4 pagi kita akan dapat maklumat lah, ataupun paling lambat pukul 9 pagi waktu Malaysia esok, kita akan dapat maklumat bahawa CEO kapal juga saya yakin dia akan dipintas. Walaupun mereka akan gerakkan note sebab dia guna pattern pertama ni, dia dah pintas tim daripada Haji Zainal dan sebagainya, kemudian dia akan teruskan untuk pintas player-player lain. Okey, kita nak naik untuk kita terus Sumut darat tu. Mereka bermula di Mesir, kemudian daripada Mesir Al-Arish, daripada Al-Arish berhimpun, kemudian straight sampai kepada mereka akan menaiki kenderaan van ataupun bas, akan terus ke sempadan pintu Rafah. Saya bagi tahu siap-siap lah tuan-tuan, sebab yang nak keluar ke yang tak berminat sila keluar sekarang. Untuk yang nak stay dalam ni, saya akan buat sedikit penjualan. Ini adalah teras perniagaan kita. Saya kena clear kat sini sebab ni adalah isu hot kan. Sekejap saya pun pergi guna update Sumut ni, sekejap tiba-tiba tuan-tuan kata, dan juga video ni kami akan padam. Sekejap tuan-tuan kata disebabkan berlaku Sumut ni, kita nak ambil kesempatan untuk janakan kita punya pendapatan dengan berniaga. Janganlah macam tu. Ini adalah benda yang kami buat, Haji Zainal buat sebelum adanya Sumut, sebelum adanya perang berkaitan dengan 7 Oktober tu lagi. Haji Zainal bercerita tentang Palestin yang sangat konsisten. Daripada tahun 2005 dia dah menjadi wartawan pertama yang masuk di Gaza, yang masuk di tebing barat, yang masuk di Israel untuk membuat liputan terhadap kekejaman negara haram Israel dan juga penindasan penghalauan Israel kepada seluruh umat Islam yang berada di tanah tebing barat, dan juga bagaimana mereka tunjuk tembok tersebut. Semua kita lihat benda tu ataupun dokumentari daripada Haji Zainal pada tahun 2005 lagi. So benda ni adalah bukan benda yang baru. Dan juga teras perniagaan yang kita naik ni adalah perniagaan yang bermulanya Haji Zainal jual buku ni bukan disebabkan tuan-tuan seperti mana yang bukanlah tuan-tuan seperti mana yang
tanggapan-tanggapan cynical yang lain mengatakan bahawa kalau kata Haji Zainal balik lagi dia nak jual buku. Bukan. Haji Zainal dah jual buku bermula daripada sebelum lagi adanya perang 7 Oktober, sebelum adanya lagi apa-apa berkaitan dengan sumut dan sebagainya lah. Haji Zainal dah start seorang-seorang lah jual buku tepi jalan. Daripada situ dah meraih keuntungan puluhan ribu lah. Pun bukan kita ambil daripada mana-mana dana. ZRA Stream tak ditubuhkan ataupun Haji Zainal tak makan pun mana-mana dana daripada ahli politik seperti mana yang tanggapan pihak-pihak lain yang buat. Mana-mana individu ke parti ke tak ada. Kalau kata kami nak buat benda tu dah kaya lama lah. Haji dah kaya lama lah. Dan lagi hebat lagi pada orang yang bercakap tu. So kami tak buat benda tu, Haji Zainal tak buat benda tu. Dia mendidik saya dan mendidik seluruh yang berada di sini, terutamanya kami sebagai staff adalah untuk struggle dan tak ada jalan pintas untuk kita berjaya. Kalaupun dia satu sen nak dapatkan daripada tuan-tuan, kita dapatkan daripada usaha perniagaan itu sendiri. Ya, Greece masih lagi mempunyai bukan sahaja menerima dana, tapi mereka masih lagi mempunyai hubungan penukaran teknologi, hubungan perdagangan ekonomi, sebab Greece ni penghasilan teknologi dia dari sudut ketenteraan juga besar. Jadi penukaran dari sudut teknologi ketenteraan bersama dengan negara haram Israel ni masih aktif. So masih aktif negara Greece ni. That's why kalau kata ditahan ataupun dipintas di perairan Greece, dia bukan satu benda yang pelik. Dan juga saya yakin Greece juga bekerjasama dalam memantau ahli-ahli global sumut flotilla di dalam perairan mereka ni. Jadi segala maklumat yang mereka inform kepada tentera haram Israel ataupun IDF ni satu benda yang tak pelik lah.